Siti Khadijah Halim tetap berprinsip, pilih jalan tengah demi jayakan watak dalam filem seram. Berpegang teguh pada prinsip diri, pelakon, Siti Khadijah Halim, mengakui beliau kurang selesa menjayakan babak berkembang dalam filem Kadam. Namun, situasi itu berjaya ditangani secara profesional apabila pihak produksi menyediakan kardigan khas bagi memastikan penampilannya lebih sesuai dengan tahap keselesaannya. Menurut Siti Khadijah, setiap tawaran watak atau kostum yang dirasakan kurang bersesuaian akan dibincangkan terlebih dahulu bersama pihak produksi. Baginya, komunikasi yang baik penting untuk mencari penyelesaian yang mampu memenuhi kehendak jalan cerita tanpa mengabaikan batasan pribadi. Pelakon berusia 29 tahun itu turut menjelaskan bahawa beliau sentiasa menjaga imej dan penampilannya sepanjang bergelar anak seni. Justru, sebarang kostum yang terlalu ketat atau mendedahkan akan dibincangkan terlebih dahulu agar dapat disesuaikan dengan prinsip yang dipegang sejak awal pembabitannya dalam industri. Dalam masa sama, Siti Khadijah meluahkan rasa syukur kerana berpeluang membintangi Kadam, filem seram pertama yang menjadi antara impiannya. Walaupun berdepan beberapa babak mencabar sepanjang penggambaran, suasana kerja yang positif bersama barisan pelakon dan kru menjadikan pengalaman tersebut lebih bermakna dan menyeronokkan. Saiful Apik pilih sebar inspirasi, tidak gentar berdepan kritikan netizen. Pelakon dan pelawak terkenal, Saiful Apik, terus menggunakan media sosial sebagai platform untuk berkongsi kata-kata motivasi walaupun ada segelintir pihak yang mempersoalkan kelayakannya berdasarkan kisah silam. Baginya, setiap insan berhak berubah dan memberi manfaat kepada orang lain melalui pengalaman hidup yang pernah dilalui. Menurut Saiful Apik, ramai pengikutnya tampil berkongsi masalah peribadi termasuk tekanan emosi, kebimbangan dan kesukaran hidup. Keadaan itu membuatkan beliau terpanggil untuk menawarkan sokongan moral menerusi mesej yang ringkas, mudah difahami dan dekat dengan masyarakat. Anggota kumpulan senario itu percaya bahawa pengalaman hidup yang mencabar mampu dijadikan pengajaran untuk membantu individu lain bangkit daripada kesusahan. Justru, beliau memilih untuk terus menyampaikan mesej positif yang boleh memberi harapan kepada mereka yang memerlukan. Walaupun tidak menganggap dirinya sebagai pakar motivasi, Saiful Apik berasa gembira apabila perkongsiannya berjaya memberi semangat kepada ramai pihak. Baginya, sedikit dorongan dan kata-kata yang ikhlas mampu menjadi pencetus perubahan dalam kehidupan seseorang. Nadia Nisa utamakan privasi keluarga, enggan dedah kehidupan pribadi secara berlebihan. Pelakon, Nadia Nisa, memilih untuk tidak terlalu aktif berkongsi kisah keluarga di media sosial kerana mahu melindungi privasi insan tersayang daripada perhatian yang berlebihan. Baginya, tidak semua perkara perlu dipaparkan kepada umum, terutama yang melibatkan keselamatan dan keselesaan anak-anak. Menurut Nadia Nisa, pengalaman tidak dijangka yang pernah berlaku kepada anaknya di tempat awam membuatkan beliau lebih berhati-hati dalam mendedahkan kehidupan harian keluarga. Sejak itu, beliau mengambil pendekatan lebih sederhana dalam penggunaan media sosial. Walaupun jarang memuat naik kandungan pribadi, Nadia tetap memanfaatkan platform digital untuk berkongsi perkembangan kerjaya seni serta mempromosikan projek lakonan terbaru. Kekangan masa juga menjadi antara faktor yang menyebabkan beliau tidak terlalu aktif mengurus pelbagai akaun media sosial. Dalam masa sama, Nadia percaya kejayaan seseorang pelakon bukan hanya diukur melalui jumlah pengikut dalam talian, sebaliknya bergantung kepada kualiti kerja dan profesionalisme. Pendirian itu terus dipegangnya sambil meneruskan komitmen terhadap setiap projek yang diamanahkan. Nia Atasha bangkit dengan peluang emas, impian jadi heroin filem akhirnya tercapai. Pelakon dan model, Nia Atasha, meluahkan rasa syukur apabila impiannya untuk memegang watak utama dalam filem akhirnya menjadi kenyataan menerusi naskah romantik komedi Kata Hati. Peluang tersebut hadir pada saat yang cukup bermakna ketika beliau sedang mempertimbangkan untuk memperlahankan karier lakonan. Menurut Nia Atasha, beliau sebelum ini bimbang akan terus diberikan watak yang sama sehingga merasakan perlunya berehat seketika. Namun, kehadiran tawaran uji bakat untuk filem romantik komedi membuka lembaran baharu yang mengubah perancangannya dalam dunia seni. Lebih istimewa, filem itu turut merealisasikan hasrat lama Nia untuk beraksi dalam genre romantik komedi yang menjadi antara kegemarannya sejak kecil.
Baginya, peluang tersebut bukan sahaja mencabar kebolehannya sebagai pelakon, malah memberikan ruang untuk menampilkan sisi berbeza kepada penonton. Dalam kata hati, Nia Atasha digandingkan dengan Fazik Mukris yang disifatkannya berjaya menghidupkan watak dengan cemerlang. Walaupun teruja, Nia mengakui tetap berdebar menantikan reaksi penonton terhadap genre romantik komedi yang kini semakin jarang menghiasi pawagam tempatan. Del Rey Han pilih venue baharu demi keselesaan penonton konsert Syukur 2026. Kumpulan nasyid terkenal, Del Rey Han, membuat keputusan memindahkan lokasi konsert Del Rey Han, Syukur 2026 ke Megastar Arena, Bukit Bintang bagi memastikan pengalaman yang lebih selesa dan lancar buat para penonton. Perubahan itu turut mengambil kira faktor teknikal serta kecekapan pengurusan kos penganjuran. Menurut anggota kumpulan itu, Nazri Johani, beberapa penyesuaian perlu dilakukan bagi memastikan susun atau penonton lebih praktikal dan sesuai untuk pelbagai lapisan peminat yang bakal hadir pada malam konsert tersebut. Dalam masa sama, Nazri Johani mengakui persiapan persembahan sedang giat dijalankan memandangkan Del Rey Han dijangka menyampaikan banyak lagu popular yang memerlukan latihan intensif. Keserasian dengan susunan muzik baharu juga menjadi antara fokus utama menjelang konsert berkenaan. Konsert istimewa itu bakal turut menampilkan Opik, MK Keklik dan Noki sebagai artis jemputan, sekaligus menjanjikan persembahan yang lebih bertenaga dan berwarna-warni. Ia juga menjadi antara penampilan terbesar Del Rey Han selepas kembali aktif menghiburkan peminat sejak lebih 2 dekad lalu. Majlis Hari Jadi Bella Astilah jadi perhatian, gurauan keluarga cetus perdebatan netizen. Sambutan ulang tahun kelahiran penyanyi dan pelakon, Bella Astilah, bertukar menjadi topik hangat di media sosial selepas satu video memaparkan kejutan daripada ahli keluarganya tular dalam kalangan netizen. Reaksi terkejut Bella terhadap situasi yang berlaku mencuri perhatian ramai dan mengundang pelbagai pandangan. Dalam rakaman tersebut, keluarga Bella Astilah dilihat menjayakan satu gurauan yang membuatkan suasana majlis seketika kelihatan tegang sebelum keadaan sebenar didedahkan. Momen itu bagaimanapun menimbulkan perdebatan apabila ada yang merasakan gurauan tersebut agak keterlaluan untuk dilakukan di hadapan para tetamu. Kehadiran ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, turut menjadi antara perkara yang dibangkitkan oleh warga maya. Segelintir netizen berpendapat situasi tersebut mungkin mewujudkan suasana kurang selesa kepada tetamu yang tidak mengetahui ia hanyalah sebahagian daripada kejutan yang dirancang. Walaupun menerima kritikan, ramai peminat tampil mempertahankan Bella Astilah dan keluarganya dengan menyifatkan insiden itu sekadar gurauan spontan bagi memeriahkan majlis. Setakat ini, Bella masih belum memberikan sebarang kenyataan berhubung reaksi yang tercetus susulan penularan video berkenaan. Datuk Aaron Aziz beri amaran, nama selebriti didakwa diperalat dalam helah pelaburan palsu. Pelakon terkenal, Datuk Aaron Aziz, melahirkan kebimbangan apabila identiti dan gambarnya dipercayai sekali lagi digunakan tanpa kebenaran oleh individu tertentu bagi menarik kepercayaan orang ramai terhadap skim pelaburan yang meragukan. Menurut Datuk Aaron Aziz, terdapat pihak yang mengatur pertemuan atas alasan perbincangan projek, kemudian menggunakan gambar bersama artis terkenal untuk mewujudkan persepsi bahawa sesuatu pelaburan itu mendapat sokongan daripada selebriti berkenaan. Beliau berkata, tindakan tersebut bukan sahaja boleh menjejaskan reputasi individu yang terlibat, malah berisiko menyebabkan pelabur hilang keyakinan terhadap projek-projek sah dalam industri kreatif akibat pengalaman ditipu oleh pihak tidak bertanggungjawab. Sehubungan itu, Datuk Aaron Aziz menasihatkan orang ramai supaya sentiasa membuat semakan terperinci sebelum menyertai sebarang pelaburan atau projek yang menggunakan nama selebriti sebagai tarikan. Katanya, sikap lebih berhati-hati mampu mengelakkan masyarakat daripada menjadi mangsa penipuan yang semakin berleluasa.